Assalamualaikum, hi, welcome to Celoteh Plan Kahwin. Tempat kita sembang santai-santai je pasal dunia perkahwinan dari sebelum nikah, selepas nikah, sampai ke business wedding. So everything kita akan share dalam podcast ni. Saya Tini. Dan saya Aswad. Okey, hari ni Aswad kita nak sembang pasal satu elemen penting lah dalam majlis kahwin, especially untuk pengantin perempuan, which is bunga tangan, bridal bouquet. So biasanya pengantin perempuan ni dia peding lah nak pilih artificial ke, nak pilih fresh ke. Dan saya rasa selalunya kalau pengantin lelaki dia tak peduli pun benda ni. Peduli sebab dia bukan dia nak pegang. Bukan dia nak pegang. Dan satu lagi hiasan bunga pun selalunya sebab dia dah dapat bunga idaman kan. Macam saya dulu dapat bunga idaman. Bunga tepi-tepi tu sekadar tepi je lah. Sekadar tepi lah. Tambahan je. So kadang-kadang kita nampak bukit yang cantik dalam gambar tapi dia cepat layu. Ada juga pengantin dia nak bunga yang boleh tahan lama tapi still nampak real. So hari ni kita bawakan seorang yang expert dalam bunga tangan, which is Fika Mansur. So Fika, welcome to Celoteh Plan Kahwin. Welcome Fika. Terima kasih. Thank you Aswad, thank you Tini sebab jemput saya pada hari ni. Okay, so Fika, before kita sembang-sembang panjang lah kan, kita nak warm up sikit. Kita nak main simple game. Tini bagi Fika dua situation. Fika pilih lah yang, Fika share sikit yang mana yang Fika sanggup nak experience tu, nak hadap. The first nak one. Hadap sebagai sebagai ni lah. Sebagai apa? Bridal bouquet. Practice lama lah nak sebut bridal bouquet. Punya lah tak ambil tahu. Kita kena bagi. Okay, bridal bouquet. So kita main game lah. Kita main game. Okay. Asal nak bagi situasi? Continue lah. Okay, so Fika, dua situasi. Situasi first, last minute bride minta tukar colour bouquet. Total change lah. And then the second one, bride minta bunga yang susah nak cari. Yang mana yang senang nak hadap? Dua-dua tu susah sebenarnya. Tapi kalau bagi saya lah kan, saya lagi prefer bride tukar warna daripada bride pilih bunga yang susah kita nak cari last minute. Oh, mungkin sebab lepas tukar warna tu kita boleh cat bunga macam mana nak tukar? Kalau bride tu tak minta last minute, dia minta daripada awal. Kalau daripada awal kita mungkin boleh cuba. Tapi kalau contoh maksud Tini last minute tu dalam 2 hari sebelum majlis ke apa, saya rasa saya prefer kita tukar warna lah. Oh, tukar warna. Instead of tukar bunga. Sebab bunga sebenarnya ni susah juga nak cari. Dia macam bunga hidup juga kan. Bunga hidup pun kadang-kadang kena tunggu stok, kena tunggu musim. Sama juga dengan bunga artificial. Bunga artificial ni pun sometimes ada dekat store. Ada tak ada, kadang-kadang tak ada. Macam tu lah. So bagi saya mungkin bunga ni macam jodoh lah. Susah jugalah nak jumpa. Tapi bila tiba masanya dia smooth. Mungkin. Macam tu. Macam kawan kita lo kan. Awis nama dia. Betul, InsyaAllah kita doakan dia lah kan. Amin. Amin. So challenging juga kan nak handle permintaan pengantin ni. So Fika boleh tak introduce sikit Fika, macam mana Fika boleh start menjerumus ke dalam bidang bridal bouquet ni? Kita dah sebut bridal bouquet. Sekali lagi saya sebut. Sebenarnya saya ada masalah dengan perkataan bridal bouquet tu. Itu disebabkan Tini tanya banyak kali lah. So practice. Dia lupa saya ambil third language dulu, Perancis. So nak sebut kata bouquet tu agak senang bagi saya lah. Kita continue, kita tanya Fika. So Fika ada share dengan Tini, Fika lebih kepada artificial flowers kan. So Fika share sikit macam mana Fika boleh terjun ke dalam bidang ni dan kenapa artificial instead of fresh? Okay, sebenarnya minat tu ada sebab mama saya ni dia suka bunga tau. So kalau Tini ke Aswad datang rumah kot lah raya nanti nak ziarah kan. Kita jemput awal. Mama ni dia suka bunga, dia suka gubah bunga. So saya rasa saya punya minat datang daripada situ. And then satu lagi masa saya dekat universiti, saya pernah buat satu bouquet, saya bagi dekat kawan, hadiah hari jadi tak seingat saya lah. And then one of my friend nama dia Hani cakap, weh hang jual lah. Is it Azhani Zain? Bukan. Tidak. Tiba-tiba kan. Kadang-kadang dia ingat semua kawan dia. So hari ni kita ada isu sikit. Ramai kawan. Okay. So my friend lah nama dia Hani lah cakap, dia kata, weh apa kata hang jual? Orang Kedah, kita orang Kedah awak. Tu first time. First time Fika berubah. So dia cakap, weh hang jual lah, apa kata hang jual? Tapi masa tu sebab kita duduk kat U, duduk dekat Kolej Kediaman kan. So ruang tu agak terhad lah. Ruang agak terhad dengan kita punya aktiviti dan juga komitmen sebagai pelajar tu agak susah. So selepas saya graduate, tahun 2018 saya graduate, 2019 saya mula hand bouquet. Okay, daripada situlah. Masa tu saya macam terfikir nak buat artificial ke nak buat fresh. Tapi saya suka artificial sebabnya bagi saya, pendapat peribadi saya, dia senang nak bentuk. Dia lebih senang daripada fresh flower? K-pop bila macam mana pun, dia takkan patah.
Betul lah tu, betul-betul. Sebab kalau fresh kita dah Betul, kita kena hati-hati sebab fresh flower ni dia delicate. Yes, delicate. Kalau artificial ni kepak lah macam mana pun, dia boleh bentuk and then dia tahan lama. Contoh, saya bagi contoh bunga ni. Ini cuba tini dengan suat teka. Daripada tahun Mana? bila? Yang ni. yang yang tu. Yang ni. Boleh angkat tak? Saya angkat lah. Okey. Saya tunjuk sikit. Okey, cuba teka. Usia ada berapa tahun? Suat teka, kita bagi suat teka lah. Oh. Ni baru buat semalam untuk datang hari ni. Ting ting ting. Nanti ni yang kata expert tu kita tengok juga. Mana ada tini kata tini expert? Oh, bukan. Lah, dari ni kita guna POV seorang perempuan lah kan. Yang tu saya maksudkan tadi, POV seorang wanita. Selalu bunga kalau dah lama dia akan collect dust kan. Tapi ni maybe few months. Salah. Semalam kan? Salah juga. Okay. Nak juga jawapan semalam dia. Bunga ni dah berusia 5 tahun. Ui, lama. Saya buat ni pada tahun 2020. Tetapi ni bunga ni one of my bride lah. Dia request dia nak anthurium. Ni anthurium. Anthurium tu maksudnya? Ini nama bunga ni. Nama ni. Tapi tak tahu nama bunga. Saya tak pernah buat, so saya cakap kat dia bagi saya test dulu. So ni adalah bunga dummy lah. Bunga yang sebenar saya dah bagi pada. Boleh saya nak tengok sebab saya nampak macam bunga kobis di belakang tu. La ilaha illallah, sampai hati. Betul. Dia punya corak lah. Oh bukan, sebab saya nampak warna putih tu saya punya side. Aswad ni kita kena hantar dia pergi klinik kot. Sebab saya nampak sini sorry lah sebab saya nampak dekat sini saya tak nampak yang colour hijau ni. Dia panggil ni kobis. Untuk 5 tahun cantik. 5 tahun cantik dah sangat. Dia masih cantik. Sebab itulah saya memilih artificial flower sebagai bunga utamalah dalam perniagaan saya. Sebab inilah salah satunya adalah mudah dibentuk, tahan lama and then dia mesra. Satu lagi, some people ni ada allergic kepada bunga kan, pollen. So bunga ni confirm. Selagi pengantin duk bersin-bersin pula. Yes, betul. Sometimes kita tak aware, florist tak aware. And then sometimes mungkin pengantin pun tak tahu dia ada allergic. What if kita tak tahu and then suddenly dia macam Tini cakap lah, bersin, buka merah-merah. Untuk dia punya hari yang paling penting dan dia ada allergic kan. Macam hidung merah pula dalam gambar kan. Peluh-peluh kesian lah dekat dia kan. So itu pendapat peribadi saya lah kenapa saya memilih artificial sebagai bunga utama. Okay. Yang pasal allergic tu sangat suka. Sebab dia put thoughts into your ni kan. Dan untuk allergic tu saya ada experience. Bukan saya ada beli bunga untuk wife lah. Saya memang beli bunga untuk wife. Just nak bagi tahu lah kan. Setiap episod dia justify apa dia buat kat wife. Dan problem dia bunga tu bukan untuk wife. Bukan wife saya tak ada masalah dengan bunga tu. Sebab saya memang pernah bagilah bunga dan selalu bagi. Tapi dia ada masalah untuk anak perempuan saya yang sekarang 12 tahun. Tiba-tiba bila bunga tu kita letak dekat belakang. Saya tak tahu kenapa wife saya tak belakang. Mungkin dia tak terima. Dia tak kat belakang. So belakang saya anak saya duduk. Dan dia allergic. Dia allergic sampai naik satu badan muka merah. Waktu tu saya beli hanya setangkal mawar merah. Bunga ros lah kan? Nyanyi ke tu? Hampirlah nak nyanyi kan. Tapi kita dan kita continue lah rasanya betul. Sebab bukan semua orang tahu dia ada allergic. Itulah maksud saya. Pollen tu, sometimes pollen tu ada orang dia tak tahu dia allergic. And kita pun sebagai florist ni kalau nampak kejadian sebegitu mestilah kita rasa macam ralat kan. Ya, ralat lah. Sebab itulah. Kita terganggu juga kan. Kita dah buat cantik-cantik. Lepas tu tiba-tiba pengantin ada reaction. Betul. Kita dah macam alamak salah. Serba salah kan. Serba salah. Betul sebab kita pun tak tahu kan. Nak bagi tahu kata salah. Brother Bukit. Mungkin pengantin tak tahu. Florist lagi lah tak tahu. Mungkin sebab sebab mungkin selama hidup ni dia dapat bunga daripada dia punya boyfriend. Tapi bunga jenis lain. Kita pun tak tahu juga. Boyfriend dia tak bagi lagi bunga yang dia allergic. Macam Okay, saya nak tanya soalan seterusnya. Macam sekarang ni trend dalam Brother Bouquet ni macam mana? Apa dia punya trend? Warna ke ataupun bunga yang memang tengah hype, tengah popular? Okay, satu saya rungkaikan kepada jenis lah. Sekarang ni saya perasan ramai suka tema whimsical. Whimsical tu macam mana? Whimsical ni dia macam fairy tale. Fairy tale macam fun. Dia colourful tapi nampak cantik. Kalau macam contoh lah kita wanita kan, kita kadang-kadang scroll kan. Kita Tini perasan tak macam ada hantaran yang bunga pink, bunga biru, bunga kuning dia pop.
Itulah macam tu. Whimsical Oh, punya dia theme, macam tema. betul Dia lah macam fairy tale. Dia banyak dia sangat macam colour. fairy tale. Macam Yes, baju betul. pengantin Anzalna. Yes, betul macam tu. Tapi dia fairy tale, dia whimsical, something like that lah. And then itu trend daripada segi tema. Kalau daripada segi bunga, saya rasa mungkin sekarang bunga sundal malam kot. Ramai mencari bunga sundal malam. Tapi orang tak rasa begitu creepy. For me, saya tak pasti about creepy, tapi saya suka sebab dia bau dia sedap. Oh, tapi tu kalau bau sedap maksudnya bunga fresh lah. Bunga fresh lah. Itu yang trend, kalau nak tanya trend daripada segi bunga lah. Kalau macam artificial ni, kalau nak, sebenarnya kan artificial ni kalau Tini nak tahu, dia ada tahu yang ada bau. Tapi kita tak panggil artificial flower. Kita panggil soap flowers. soap flower. Yes, soap flowers tu dia bau wangi. Dia buat dia daripada bau sabun sabun. lah. Yes. So jangan kena air saja tu je. Tapi dia bau wangi. Tapi Ada dia punya I mean the texture ke kita panggil. Okay. Ada contoh soap flowers kat sini. Oh, ada. Ada. Tapi dia bunga lama dan dah tak berbau lah. Oh, yang ni lah soap flower. I see. Nak try ini. pegang sikit. Ini soap flowers. Boleh notice. Cuba pegang tunjuk tengok. Ini tak soap kot. flowers. Dia rose. Dia ada few kind of soap flowers. Dahlia ada, chrysanthemum ada, roses pun ada. So yang ni wangi lah. So sometimes I incorporate dalam artificial. Sebab ada juga yang brother kata nak wangi-wangi sikit boleh Fika? Cakap okay lah kalau macam tu I suggest soap flowers. So, I thought macam florist akan spray je. Sometimes spray pun dia tak tahan sangat lah. Soap ni dia tahan lama sikit. Cuma dia punya allergicnya soap ni adalah air. Itu saja. So pengantin lepas pakai ni kira dia boleh pakai untuk mandi lah kan? Boleh cuba. Boleh cuba. Saya dah terlambat lah untuk cuba. Tapi yang saya agak menarik dengan nama bunga tadi. Sundal malam. Bunga sundal malam, tuberose. Okey. Ada sebab ada satu cerita kan Pontianak harum sundal malam. Betul lah kan? Adakah Pontianak pun suka bunga tu? Yang tu kita nantikan dalam episod yang lain lah yang lebih pada misteri kan. Bunga sundal malam tu yang tu kan yang berampai-rampai panjang-panjang tu. Dia tinggi, dia panjang, ada bunga keliling dia. Macam tu. Tapi saya cuba nak macam mana nak cakap, saya cuba nak create trend baru sebenarnya tahun ni. Trend macam mana tu? Kalau nampak dekat sini kan, saya cuba, kalau perasan sekarang Tini Aswad kan, pengantin kita dia ada pasang kipas belakang. Macam apa orang kita panggil Jisoo. Tu brand tu lah, Jisoo Go Jodoh. Pasang kat belakang. Tapi sekarang saya nak buat style macam ni. Okey. Oh, cantik. Sebab kadang-kadang Tini perasan juga orang yang pasang kipas kat belakang tu, dia terbeli yang slightly bigger. Betul. Dia jadi macam krik-krik tiba-tiba ada kipas kat belakang tu. Kita faham, tapi dalam gambar tu dia jadi macam nak kena pandai cari angle pula. Saya pegang ni, mungkin kalau ada rasa sedikit panas mungkin boleh kipas. And then dalam gambar pun nampak cantik. Betul. Nice. So saya tak nampak lagi orang dekat Malaysia buat, tapi sekiranya ada saya minta maaf. Sekiranya ada, sebab saya cuba buat survey jugalah, saya buat research. Saya tak jumpa lagi orang Malaysia buat, tapi di luar ada. So saya ambil inspiration daripada situlah. So kita buat macam ni. So sometimes dia cantik dalam gambar dan boleh juga kipas at the same time. Nampak juga. Macam tu. And then kalau yang ni dia ada pemegang lah. Tapi kalau yang macam ni pula, dia tak ada pemegang. Kalau tak ada pemegang, dia boleh pegang macam ni. I see. Ikut keselesaan pengantin lah kot kan. I think ni kalau macam tema nyonya-nyonya sikit. Mungkin pakai kebaya. Betul. Pakai kebaya, klasik. Dan saya perasan sekarang warna hitam popular. Betul. Ramai. Saya punya adik ipar pun insyaAllah getting married, dia pun nak tema klasik. Nanti saya boleh tunjuk lah dia punya. InsyaAllah. Ni. Boleh. So dia Cantik pegang juga macam ni kalau lah. warna hitam kan. Cantik. Ada bunga. So ada nak plan apa-apa ke tu? Plan. Risau ni. Betul. So daripada dulu sampai sekarang lah basically. Biasa pengantin dia suka colour-colour yang macam mana? Yang paling banyak Fika terima lah. Kalau Colour pastel ke, klasik ke, bold colours ke? kebanyakan pengantin suka pastel untuk akad nikah dan juga bold untuk majlis bersanding ataupun majlis bertandang. Tetapi sekarang ni saya nampak macam saya inform tadi lah, whimsical kan. Fairy tale, dia lebih kepada warna-warna yang pop yang nampak dalam gambar. Tetapi masih ada juga masih ada juga pengantin yang memilih warna-warna selamat pastel seperti peach, pink, putih, cream. Supaya dia tadi macam nak naik seri, tapi ni kita tak nak dia tenggelam pengantin Dia tak pula. nak tenggelam pengantin. Tak. Dia nampak macam Rumit masih perempuan sebenarnya. neutral tapi cantik lah dalam gambar tu. Macam tu. So biasa pengantin dia nak booking dengan Fika, dia akan bagi gambar, Fika akan minta gambar contoh ke ataupun you dah ada macam your own catalog untuk pengantin pilih? Okay, saya ada katalog dan saya juga encourage pengantin untuk bagi inspo.
gambar yang dia prefer. Tetapi pengantin kena faham, tuan-tuan dan perempuan pun kena faham, seni ni bergantung kepada diri sendiri. So tak semestinya, walaupun contoh lah Tini bagi kat saya gambar, satu gambar ni saya boleh ikut 100%. So saya akan bagi tahu pengantin, saya boleh buat ala-ala saja. Saya tak boleh nak tiru 100%. Sama juga kita masak kan. Kadang-kadang kita cuba juga ikut resepi our mum tapi tak jadi. Dia macam tu. Sebab seni ni berbeza. Tangan setiap orang dia berbeza. Macam tu. Tak boleh nak 100% exactly macam mana yang pengantin bagi gambar tu lah. So saya akan dapatkan macam mana lah, confirmation lah daripada pengantin. If you are okay with it, then we proceed. If not, saya tak nak ada isu and saya tak nak you tak happy dan I pun tak nak I tak happy. Yang tu saya agree lah. Yes. Both side happy. Both side kena happy lah. Macam tu. Dan diceritakan cerita tadi lah sebab katalog semua dan kalau yang tak ada dalam katalog kita boleh tempah khas kan. Boleh. And then saya nak tanya berapa lama yang perlu selalunya lah masa yang dia ambil untuk siapkan, contohnya yang kipas tu. Saya berkenan gila yang kipas hitam. Nak booking siap-siap kan untuk Kak Maria? Saja. Okey, berapa daripada awal lah. Contohnya tak pernah tempah, saya nak macam ni, saya bagilah gambar macam ni yang boleh ikut atau boleh ikut, and then berapa lama daripada awal sampailah siap. Okay, sebelum saya jawab soalan Aswad tu, saya nak sambung sedikit berkenaan dengan tadi yang inspo tu kan. Sometimes pengantin dia kata, I tak tahulah. Tak tahu. Okay, so dia akan bagi warna tema baju dia. Dia akan bagi warna tema dia dan juga warna bridesmaid dan pelamin lah. So saya akan minta, saya akan tanya boleh tak saya nak dapatkan baju bertema warna apa semua, so that saya boleh craft. So dulu cari bagi idea dekat dia. Yes, saya akan dulu kita pakai apps PicsArt. So saya akan ambil baju pengantin, so saya akan buat ambil macam mood board lah. Buat mood board, so saya akan letak lah. Kita letak dekat badan baju tu sama dia tengok dia sesuai atau tak. Kita akan tanya pengantin. Okay, so daripada situlah kita tahu warna apa dia nak, and daripada situlah saya boleh agak berapa lama time kita perlu. So kalau nak ikutkan soalan Aswad tu, paling lambat lah at least sebulan dah inform, sebab yelah sometimes pengantin ni dia nak tahu baju dia warna apa, pelamin warna apa, so that dia tak nampak begitu contradict with each other. So kita nak still balance, bunga, pelamin semua kita nak still balance kan. Paling lama pun sebulan, tapi kalau macam bunga ni saya siap dalam masa 2 hari. Oh, bunga boleh siap cepat bila dah tahu macam mana yang sesuai. Dan kadang-kadang mungkin waktu kita minta gambar baju pengantin pun sibuk, dia nak bagi pun agak lama. Bagi. Dan untuk yang mesh tu sebenarnya saya bukan happy lah, saya macam tiba-tiba dah happy dah. Sebab macam Fika sendiri akan match dulu dengan baju pengantin. Sebenarnya saya ni nak bagi tahu lah bagi pihak lelaki. Kami mungkin bunga ni kami tak buat, tapi apa yang kami buat untuk pemilihan sport rim. Sport rim kereta, kami selalunya akan tangkap gambar kereta dulu dan kami akan cari sport rim. Buat moodboard jugalah untuk pilih sport rim pun. Cuma dia berbeza lah, benda yang sama, tapi untuk lelaki dia akan match kan. Sport rim color kereta, color hitam, color silver, memang cantik lah. Kalau tu untuk bahagian lelaki lah, tapi untuk bunga ni saya pun tak tahu kata ada juga yang buat macam tu. Itu yang saya buat lah daripada pihak saya untuk memudahkan pihak pengantin macam mana dia nak pilih daripada segi penataan warna dan sebagainya lah. So warna tu selalunya akan complement dengan, dia akan complement each other lah. Tapi itu bergantung juga pada preference pengantin sendiri. Sometimes ada pengantin saya akad nikah tapi dia nak bunga rose hitam semua. Ada. Kalau yang macam tu kan, macam kita macam contohlah Fika dari mata seorang florist yang dah biasa dengan bunga-bunga. So kalau kita macam Fika rasa macam tak sesuai, macam something off je dengan dia punya choice of bouquet, Fika akan voice out. Saya selalunya saya akan inform, tapi kita inform in a good way lah. Kita cakap, Miss, I think yang ni tak berapa sesuai. Apa kata kita cuba tukar kepada warna ni sekian. Awak rasa okey tak? Saya akan buat macam tu lah. Pernah lah receive macam tu. And then the bride tu okey lah. Okay. Selalunya okey lah. Selalunya okey sajalah. And then ada juga bride yang ikutlah Fika, buatlah macam mana pun. Itu saya suka. Sebab dia tak pressure sangat. Dia bagi saya satu ruang untuk saya be kreatif. So saya boleh eksperimen dengan susunan, saya boleh eksperimen dengan warna,
saya boleh eksperimen dengan jenis bunga dan juga style. Style bouquet ni pun ada juga perbezaan dia. Ada style round, ada style cascade. So dia banyak style. So kalau dapat customer macam ni, kita rasa macam oh thank you sebab bagi I peluang untuk I be creative. Sebab yelah kita ni startup kan. So we need something to Itulah macam contoh Aswad kan dia kata dia nak teringin nak jadi host sebelum ni. So kita kena kumpul portfolio lah kan. So samalah juga untuk Red Bouquet. Dan saya berminat dengan Ros Hitam tu. Mungkin dia peminat My Chemical Romance kan, MCR. Elena. Ros Hitam mungkin tak salahkan dia. Tak Dan ada mungkin siapa salah. sebab dia first time kahwin kan. Tak ada experience. Tini nak tanya, selalunya biasa Fika letak pricing kepada bouquet Fika ni macam mana? How do you price your bouquet? Macam kan tadi kan ada different jenis kan. Yang selalunya macam ni mahal lagi ke? Yang mana yang lebih susah nak buat? Selalunya bergantung kepada saiz, jenis dan warna. Antara bunga yang mahal saya boleh bagi tahu adalah bunga peonis. Peonis dia mahal sikit. Saya tak ada contoh lah dekat Peonis sini. bahasa Melayunya bunga apa? Yang tu saya kurang Bunga pasti lah. Itulah Tini pun tak tahu, tengah fikir. Peonis saya minta maaf lah saya tak berapa pasti tapi saya panggil dia peonis. Itu antara bunga yang sedikit mahal walaupun dia artificial. Bunga ni walaupun artificial dia ada tahu dia punya grade, and then saya usually pakai grade high quality lah, that's why. Betul sebab kadang-kadang dia tahan lah sampai masa Tini kahwin dulu tu pun kita nak ambil, kalau ambil fresh flower dia tak boleh ambil awal kan sebab nanti dia layu. Tapi kalau nak ambil artificial, risau terlalu nampak artificial. So kita pun rupanya ada different grade. Ada. Dia grade yang bagus mahal sikit lah harganya. Tapi macam saya memang pakai high quality sikit lah. So nampak dalam gambar pun dia tahan lama lah macam ni. Macam tu. Dia nampak lebih realistik lah kan kalau yang higher grade. Ya betul. Okey, Fika, sebenarnya walaupun sebenarnya lelaki dia tak peduli lah benda-benda macam ni kan, bunga, lagipun pihak pengantin perempuan yang akan pegang. Dan waktu wife saya pun dia memang buat sendiri lah, dia gubah sendiri. Dia gubah sendiri, DIY? Dia gubah sendiri. Mungkin sebab husband dia tak ada duit kot. Tapi saya nak tanya jugalah, walaupun pihak lelaki kan, apa kesilapan yang selalunya pengantin perempuan atau pengantin lah buat waktu, kesilapan yang dia buat waktu pemilihan bridal bouquet tu sendiri? Dia tak ikut tema ke apa ke yang dia buat kesilapan normal punya? Bagi saya ayat saya berlapik sikit. Okey. Kalau daripada kesilapan tu kita cuba nak elak kesilapan. So kalau kita consult dengan pengantin, kalau sekiranya pengantin perempuan tu badan dia sedikit berisi, saya akan advise untuk bunga ni kita kecilkan sikit saiz dia. Kita jangan ambil saiz yang besar sebab kita tak nak dia nampak besar lah, overall besar. Itu antara salah satu tips yang kita boleh bagi lah. Dan kesilapan ni macam saya cakap lah, kita cuba nak elak sebenarnya. Tapi kalau jadi juga mungkin daripada segi warna terlalu kontra ke macam tu, and then kontra dengan majlis lah sendiri. Dia tak masuk tema. Tak masuk tema lah macam tu. Macam Aswad cakap tadi kan, tak masuk tema ataupun saiz lah. Sometimes ada macam contoh, and then satu lagi saya bagi contoh lah baju songket. Baju songket, sometimes baju songket ni sebab songket kan dia dah bersulam. So ada juga pengantin yang memilih bunga tangan yang mungkin bagi hemat saya dia terlalu banyak bunga, terlalu banyak warna sampai dia nampak tak cantik dengan dia tak masuk songket tu. Dia tak masuk. So selalu kalau songket bunga yang macam mana sesuai, sebab Tini perasan juga kalau orang yang songket ni dia suka bunga bunga emas dengan bunga emas tu kan yang terjuntai macam tu je. So saya perasan sekarang macam Tini jugalah untuk mengelakkan kejadian begitu terjadi lagi, kebanyakannya bridal akan bagi bunga emas ataupun bunga perak lah yang bersesuai dengan sulaman baju songket tersebut. Kalau macam bunga telur, itu lain pula. Bunga telur tu Aswad yang bawa kat tepi. Okay. So macam tadi kan Fika cakap bunga ni dah 5 tahun. Boleh tak Fika share sikit macam mana cara nak jaga dia supaya tahan lama dan tak rosak lah. Sebab macam berdasarkan Tini punya pengetahuan lah, kalau bunga artificial ni kita biar je dia akan berdebu apa semua, tapi yang ni cantik.